Assalamualaikum, Yasmin Yun dan saya Yasmin Yun dari kitchen. Assalamualaikum, selamat Hari Raya semua. Okey, ni Yasmin ke udara lagi. Ada masa peluang free untuk memulakan rancangan masakan dari Yasmin Yun Kitchen. Untuk kita selawat dulu. Cik ya, cik ni. Sekarang Yasmin Yun ingin menunjukkan cara-cara membuat serunding kelapa. Okey, bahan-bahan dia: kelapa putih yang diparut. Okey, kelapa parut 2 biji yang putih saja. Cili dalam 2 sendok, ikutlah kepedasan masing-masing. Serai 6 biji, 6 tangkai, 6 batang. Ni buat ni batang dia, 6 batang ni. Lepas tu boleh iris untuk kita blend nanti. Dan bawang putih dalam 8 gelas. Kunyit hidup 2 inci. Lengkuas 1 inci. Alia 1 inci. Daun limau perut dalam 5 helai. Dan bawang merah dalam 15 sebab dia kecil. Kalau besar tu buat 10 lah. Ketumbar dalam 3 sudu. Jintan putih 1 sudu. Jintan manis 2 sudu. Ikan bilis dalam secekak lah. Okay, dalam ini 1 cawan udang kering. Ni semua kita blend dan asam jawun. Asam jawun ni untuk ke kacau nanti. Okay, gula perang 3 sudu. Dia kena ada masam manis. Garam dalam 1 sudu. 1 sudu lah. Okay, sekarang kita blend bahan-bahan yang ni untuk dipisah. Okay, sekarang kita masuk bawang ni. Serai. Bawang putih. Masuk lengkuas. Kunyit. Dan halia. Dan udang kering dan ikan bilis. Ini jasin kena. Letak air sikit untuk pisau. Ini bahan-bahan yang telah saya pisah tadi sehingga lumat Kemudian yang sangai tadi, ketumbar ni kita pisah dekat blend ni ketumbar tadi dengan jintan putih. Saya campurkan sekali yang sudah disangai. Lumat seperti macam ni Okey, kita nyalakan api, panaskan kuali. Kita masuk kuali ni kelapa untuk disangai. Untuk disangai. Okey, ni kelapa kita sangai je, tak payah pakai minyak. Untuk yang dah tahu tu, tak apa yang belum tahu tu. Ni buat pedang. Sangai tak ada lah kuning sangat, agak-agak. Sangai ni untuk ni lah serunding kelapa kita tahan lama lah.
salah ni. Okay, kita goreng ni sangan dia hingga kuning sikit lah ya. Dia kering sikit lah. Ini tahan lama. Kalau tak sangan dia lambat. Ni lah tak berapa ni lah. Cepat basi. Serunding. Okey, ni kita sangai tak adalah lama sangat untuk buat bau je, bau apa? Wangi kelapa. Okey, kita ni angkat dulu. Kita akan tumis yang ada orang buat tumis ni pun saja. Ada orang tahu. Oh, sedap bau dia. Wangi macam rasa biskut dah pula. Kita nak makan. Bentuk biskut pun buat macam ni lah. Tapi kena garing lagi. Okey. Taruh minyak lagi Kan kita taruh minyak untuk menumis dalam cawan. Okey, minyak depan kita masuk bahan-bahan besar tadi jintan putih, jintan manis yang dah pisau ini sedap dan dia naik bau. Rasa daun 50 garam, kemasin dengan tak masin banyak sikit, gula perang ni. Kalau tak ada gula perang boleh pakai gula pasir pun boleh, gula nau pun boleh gula nau ikut ni lah, manis, kena ada manis dia lah, manis, ada masam, ada lemak lah, lemak manis. Kalau tak manis tak sedap trending. Dengan manis sangat agak-agak. Makan dengan sedap, makan dengan lontong lah, nasi impit, rendang tu. Buat selepas raya, buat sebelum raya tu, buat selepas raya. Ada masa sikit. Tumis ni sehingga naik ni naik minyak naik minyak tu dia dah masak semua rempah-rempah ni. Kita letak kelapa dah. Okay, dah naik ni minyak, kita masukkan masam jawa dengan masam-masam jawa. Rata kita masukkan kelapa, tuang kelapa.
resi ya, sampai ni. Dia serunding kelapa. Kalau ada daun salam, boleh guna daun salam dengan daun limau perut saya ada, tapi daun salam saya tak ada. Saya guna limau perut je. Terapi cari sikit apa masak. Masak ni sikit je. Dekat dalam ni kering, kelapa kita serunding, jadi kita belakang. Okey, dah ni lah, dah kering sikit dah ni, kita dah boleh angkat dah masak. Kita masuk dalam dah masak, masuk dalam bekas ya. Alhamdulillah. Okey, serunding kelapa kita dah siap. Bolehlah kita makan dengan lontong, dengan nasi empit, rendang pun boleh ya. Okey, selamat mencuba. Okey. Jangan lupa subscribe, like and share. Jumpa lagi di episod akan datang dari Yasmin Jun Kitchen. Bye bye. Selamat Hari Raya semua. Maaf zahir dan batin.